Assalamualaikum, selamat tengah hari ya. Dah tengah hari, pukul 3 dah nak petang dah. Okey, hari ni saya ada di Krabi. Semalam sampai tidak di Aonang. Hari ni mai makan dekat Krabi. Kena roti pisang dengan laksa kuah lemak. Ni dekat mercu tanda Krabi ya. Ada ketam depan tu. Selepas ambil gambar semua kat ketam tu, saya nak ke tapak Baitweed. Hari ni saya paksa diri juga untuk buat video walaupun tak seberapa. Tu dia ikan you. Ikan you buat gimnastik. Walaupun tak seberapa, saya cuba buat video. Cuaca panas, memang sangat panas. Sama juga dengan Samui. Tapi saya paksa diri juga. Paksa diri buat juga video pagi ada. Okey, ni sampai dekat tempat ketam. Ambil gambar dekat ketam dulu. Lepas tu bergerak ke lokasi Baitweed. Okey. Mai ambil gambar kat sini tu. Saya singgah ambil gambar Krabi. Tak saat ni saya tak bercakap dalam helmet. Ambil gambar apa semua. Ni mercu tanda dekat Krabi. Ketam lah, lama dah ketam ni. Saya duk ingat main berapa kali dah. Ada lagi ketam ni noh. Okey dah. Kalau main malam lagi cantik lah. Dia punya view dekat hujung tu kan, nampak ada lampu-lampu. Tak apalah, apa-apa pun saya berjaya hasilkan video walaupun tak seberapa. Yang tu baca sendiri. Okey, baik, jom. Belakang tu view cantik. Okey, selesai ambil gambar dekat Tugu Ketam. Tugu Ketam, Burung Helang. Yang ni mercu tanda Pekan Krabi. Makan dekat kedai dalam tu. Cara juga dia punya makanan dia. Jadi saya kena search tempat Baitweed. Saya nak ke tempat Baitweed. Search. Jadi nama apa saya tak tahu. Dia tak naik noh memori yang tadi. Recent Ultimate Road Krabi sini kot. Betul. Kat sini 8 minit ke tapak persembahan. Tapak Baitweed dia buat tepi pantai. Sini ada satu kedai saya pernah mai. Besar jugalah kedai tu. Makanan dia memang sedap jugalah. Tapi saya lupa dah masa mai dengan Andy pun semua dulu ni. Masa tu mai dengan kereta. Jadi saya pun dah lupa dah sama ada belakang ni ataupun tengah-tengahan. Saya dah lupa. Jadi tadi dah singgah dekat satu kedai tu. Dia buat konsep dia ala-ala Kelantan restaurant, macam dekat Bandar Hat Nyai tu. Cara juga dia punya laksa kuah lemak dia. Dia punya nasi putih, gulai tengkuk dengan kaki ayam je. Tapi dia punya cara dia tu sedap jugalah. Kiranya yang ni sarapan pagi merangkap tengah hari. Okey, tempat gajah. Sini Thailand, di mana-mana dia punya gajah tu tak boleh tinggal lah. Okey, saya nak ke tapak Baitweed. Sampai dekat tapak Baitweed tu saya cubalah ambil gambar sikit-sikit. Tak banyak, walaupun cuaca boleh tahan. Kemarin hujan sehari, hari ni panas. Itulah kita noh, manusia takkan kena. Apa-apa saja tak kena. Hujan tak kena, panas tak kena. Tak tahulah nak lagu mana kan. Jadi alhamdulillah, walaupun cuaca panas, kita diberi kesihatan, boleh online macam ni, alhamdulillah. Okey, baik.
Bila saya sampai ataupun tiba di tapak Baitwik, saya cuba on kamera. Okey, jom. Lebih kurang 2 minit lagi nak sampai dekat tapak event. Dia buat dekat area sini lah, ada JT. Saya pun tak pernah sampai lagi sebelum ni. Ni ada kincir angin, rambut kincir angin. Dia buat di sebelah belakang tu. Cuma nak pergi ambil gambar, bagi ada skeping 2. Oh, dia ada lantar museum. Sini area museum. Saya pun tak pernah sampai ni area sini. Duk mai sebelum-sebelum ni pun tak pernah lagi lah sampai ke sini. Belakang tu ada booth. Booth betul ke museum yang tu? Museum lah. Hantu booth museum. Oh, ramai dah orang dah sampai. Tu dia. Dah penuh dah orang. Ada dengan kapal terbang apa semua. Tak ada signboard apa pun. Baju dah ada lah, baju. Saya cuma pusing ambil gambar je lah. Sebab tak siap lagi tu dia punya signboard apa semua. Signboard kereta ni tetap ada mana-mana event pun. Krabi Krabi Baitwik 10 sampai 11 Oktober. Hari ni dengan 1 je. Hari ni Jumaat 1 hari bulan. Hari ni Jumaat 11 hari bulan. Signboard pun duduk bawah lagi. Signboard pun duduk bawah lagi. Ok lah, saya nak ambil gambar kat sini. Krabi Baitwik. Juru kamera tak ikut, jadi ambil gambar sendiri je lah. Selfie saya selfie je. Cuma ambil suasana je lah. Ni event malam ni masuk. Saya tak pastilah kena tiket ke tak. Krabi Baitwik 2012. 2012. Krabi Baitwik yang ke-12. Jadi kita ambil sikit. Okey, bagi ada cerita. Ada dengan helikopter apa semua tu. Saya ronda macam ni je lah. Ambil gambar apa semua dah settle. Depa pun baru nak pasang signboard tu. Tu dia signboard Krabi Baitwik. Saya nak beransur lah. Okey, selesai saya ronda je lah di tapak event. Baru duk paku signboard, tak siap pun lagi. Malam ni baru meriah lah. Dia selalunya acara Baitwik ni malam-malam ada konsert apa semua, baru meriah. Yang tu je lah. Macam orang kita selalu main, dia ambil gambar dekat signboard tu, beli baju selai 2. Yang tu pun dah cukup. Tapi kali ni saya tak beli pun baju, sebab saya tak buat pun untuk siapa-siapa nak komen dapat baju. Kali ni saya tak buat. Sebab saya nak selesaikan dulu baju yang setahun studio Pak Long. Lepas tu campur dengan yang ke Samui tu. Samui tu ada saya habang nak bagi hadiah. Tapi tak sempat kan nak buat video di sana. Main di Krabi ni saya paksa diri. Kalau ikutkan ni pun nak balik ke hotel ni. Oh, dia punya cuaca panas dia. Allah. Biasalah kan pulau panas. Macam nak balik duduk hotel, relax, masuk dalam kolam. Berendam-berendam. Sama jugalah masa pergi Samui hari tu pun topik dengan Bang Amek dia duk ajak mandi kolam. Zero dengan Sun, mereka
kira nak balik tengok cerita hantu je. Saya dengan pakai slipper je ni. Ni semua geng Malaysia supporter event. Depa pun kalau tak ada orang Malaysia susah juga. Orang Malaysia banyak juga ni bagi support. Okey lah. Saya nak ke destinasi yang agak sejuk. Taklah sejuk sangat. Saya nak ke brand outlet ataupun design village kot. Mau tak salah saya lah. Dulu saya pernah singgah sekali. Sajalah nak pergi ronda-ronda kat situ, ambil angin aircon, pusing-pusing tengok. Saya dengan slipper lah ni. Kasut saya basah. Kemarin kan hujan lebat. Seluar pun saya bawa selai ni je, tapi semalam letak depan kompresor aircon tu, kering lah. Lepas tu campur dengan cuaca panas ni, kering terus. Okey, terima kasih sekali lagi lah pada yang menonton. Hari ni 10 hari bulan 10. Terima kasih lah yang beli barang dalam Shopee Pak Long. Hari ni lebih kurang 55 pembeli. Saya lupa nak pesan dekat adik saya. Barang siapa yang beli barang nak suruh letak stiker. Minta maaf lah kepada yang beli barang tu. Tapi untuk esok insyaAllah saya letak stiker. Saya WhatsApp dekat adik saya sekali, minta dia letak stiker apa-apa kitchen yang ada kat kedai tu. Habis bubuh dalam kotak. Untuk pembeli esok 11 hari bulan. Hari ni 10 hari bulan 10. Birthday Pak Long pun bulan 10. Okey dah. Saya nak ke brand outlet ataupun design village. Saya tak ingat jalan dia, cuma saya ingat semalam masa mai tu dia duduk sebelah kanan jalan. Belah kiri jalan airport. Jadi saya try Google Map airport. Lepas tu carilah. Okey lah. Terima kasih yang menonton. Saya dah sampai outlet village. Tadi salah Google. Saya Google design village. Lepas tu yang kedua saya Google brand outlet. Jadi tak jumpa. Boleh kot lah parking kat sini. Tu motosikal parking. Jadi parking kat sini. Satu helmet. Boleh masuk dalam ni. Helmet saya bawa lah. Saja ronda-ronda jamu mata, kena aircon dulu. Lepas tu baru balik ke Aonang. Okey. Pak Long ronda dulu. Lepas tu nak pergi ke Aonang Beach. Tu ni semua ada. Ni pump jenis Bosch. Baju hujan, token. Okey. Tu dia bikers kental. Sampai semua nak ke Krabi Bike Week. Okey, saya off kamera kat sini dulu. Nanti petang saya sambung di Aonang Beach ya. Petang ni dengan malam kita ronda di Aonang Beach. Okey, jom. Bersambung lah cerita Pak Long. Tadi lepas ronda-ronda pergi dekat macam design village tu, saya terus balik hotel, singgah 7E, beli ayam, kopi apa semua, makanan ringan. Naik kena aircon dekat hotel dulu, relax petang, mandi-mandi. Lah ni waktu Malaysia pukul 6.30 lah. Nak ronda-ronda dekat pantai Aonang. Petang ni saja saya nak ronda dekat pantai Aonang tu lah. Ronda-ronda tengok matahari petang. Esok pagi insyaAllah nak gerak balik ya. Lepak hanya semalam. Bike week malam ni, mau kata rajin saya akan pergi lah. Tapi duk rasa tu macam malas dah nak pergi. Sebab dari pantai Aonang ni pun lebih kurang 30 minit juga nak sampai di Krabi tu, tempat event Bike Week.
Tak saat ni jumpa Wan Polis. Dia baru sampai dengan grup motor RT. Padu dia. Tu dia matahari petang. Pukul 6.30 waktu tempatan. Ronda-ronda petang. Pak Long ronda petang. Oh dia matahari cucuk. Tak ada apa-apa. Jadilah ada satu video Pak Long ronda-ronda di Krabi. Dari tengah hari tadi pergi makan dekat tempat ketam tu. Tempat ketam tu lama dah. Petang ni dah nampak lah ramai grup-grup daripada Malaysia yang sampai. Malam kalau rajin ronda sini ya. Tapi sini pun bukan ada apa sangat pun. Jual-jual tu belah-belah dalam tu adalah pak-pak apa semua. Kita lepak pantai dah petang ni. Saya pun pakai slipper lagi. Tadi naik dekat hotel, kasut dah kering lah. Semalam hujan lebat. Ni dah sampai dekat Aonang, pantai Aonang. Dia orang duk sebut Krabi sini. Krabi dia tempat Baik Week tadi tu. Sini pantai Aonang. Boleh lah ronda-ronda petang tu, tengok pantai. Lagi lepak kat ni ronda sampai hujung dulu. Lepas tu lepak sini. Dia ikan todak. Okey, untuk perancangan malam ni tak ada apa. Saya cuma ronda-ronda sini, beli makan kot. Dari hujung sana sampai sini rasa macam dah tak ada apa dah. Depan-depan sana cuma ada macam pub, lepas tu ada macam kampung. Jadi saya nak pusing. Saya nak pusing kat tempat tadi lah, tempat ada ikan todak tu. Sebab nak tengok matahari jatuh petang kan. Lah ni dah pukul 6.38, matahari sat je. Macam hari tu dekat Samui, ligan matahari keluar pukul 6. Nak sampai dekat keluar pukul 6.30. Nak ligan matahari punya pasal elok sampai dekat viewpoint tu, matahari pun dah jatuh dah. Jadi saya pun duk ingat peristiwa tu, saya terus patah balik sebab matahari sat je dia jatuh kan. Sajalah nak ambil suasana. Untuk video Pak Long hari ni 10 hari bulan, cuma saya ronda-ronda di Krabi tadi ke tapak Baik Week. Lepas tapak Baik Week saya ronda-ronda dekat Aonang ni. Lain-lain tu tak ada apa lah. Cuma saya mungkin lepak di sini sampai malam. Tengok suasana. Tengok view cantik ya. Dia petang matahari jatuh ni view cantik pun. Lepas tu tak ada dia suram. Saya nak cari parking tu. Okey, saya masih dalam recording. Ronda-ronda petang. Tengok. Saya pakai helmet. Hari ni pakai helmet. Tengok.
Okey, tu dia matahari petang. Saya masih pakai helmet turun sampai tepi pantai. Saja nak menyembang kan. Lepak-lepak pantai. Mesti orang heran dia ni daripada mana dengan helmet turun sampai tepi pantai. Tu dia. Matahari petang. Dengan helmet. Oh, matahari petang. View belah sana cantik matahari sini. View sana oh memang cantik. Sekejap saya nak lepak kat situ je kot sampai senja sikit. Ni pandangan daripada bawah ikan todak kena bokai. Okey dah. InsyaAllah saya sambung sebelah petang. Terima kasih dah kepada yang menonton. Sekarang ni pukul 6.40 lah, 6.40 waktu Malaysia. Okey, baik. Alhamdulillah, selesai saya lepak senja. Petang tadi Pak Long lepak dekat pantai Aonang. Ada ikan todak kena mengai, ikan todak kena mengai. Sini kawasan sini hiduplah malam. Dengan hotel saya duduk pun tak jauh mana ni. Dengan kawasan ni pusing. Hotel saya duduk belakang tu je. Tapi sini sesak sikit lah. Memang sampai tengah malam memang macam ni. Lepas tu banyak gerai-gerai kiri kanan ni. Makanan halal pun banyak. Okey, untuk plan malam ni saya nak pergi dekat Krabi Night Market. Sini ada dua tempat Krabi Night Market. Satu dekat pantai Aonang tu. Masa saya main dengan Bro G Andy masa beberapa bike week 2019, memang kami main di sini dulu. Duduk sini lepak, lepas tu baru gerak ke Ranong. Masa tu mula-mula Covid, main pun tak macam ni, sunyi, sepi. Lepas tu ada saya main sekali lagi kot. Saya tak ingat saya main. Ingat-ingat lupa saya pun. Okey, saya nak ke Krabi Night Market yang sebelah sana, yang dekat Ketam tu. Dia ada satu night market yang agak besar lah di situ. Tak macam di sebelah sini. Sebelah sini dia tak besar sangat. Tapi ada. Kiranya saya berjaya lah buat video seharian di Krabi. Hari ni 10 hari bulan 10. Terima kasih juga kepada pembeli-pembeli dalam Shopee Pak Long. 10-10 Pak Long bagi kitchen je. Bagi kitchen, bagi stiker. Mana yang sempat lah. Yang tak sempat tu saya minta maaf. Ada juga yang PM saya banyak, tapi saya tak sempat nak jawab sebab banyak atas motor dengan banyak dekat bilik. Saya off phone. Nanti saya cuba balas mana-mana yang mesej tanya apa-apa tu. InsyaAllah saya balas setakat mana yang saya tahu lah. Kalau yang lebih-lebih tu saya pun taklah pandai sangat. Boleh tengok lah geng-geng daripada Malaysia memang ramai lah kat sini. Saya nak ke night market. Kalau sempat saya singgah dekat Bike Week. Tapi sebelah malam kalau pi pun dia konsert-konsert yang tu je lah. Asal nak ronda dekat night market, lepas tu balik hotel lah. Untuk perancangan esok awal pagi saya akan gerak balik dari Krabi ke Hat Yai. InsyaAllah saya nak lepak di Hat Yai semalam ataupun petang terus keluar. Tengoklah mana-mana mau rasa nak lepak di Hat Yai, saya ambil lah bilik esok. Semoga dipermudahkan urusan Pak Long. Terima kasih sekali lagi lah kepada yang menonton rancangan Pak Long yang tak seberapa. Seharian hari ni di Aonang dengan Krabi, singgah sat di Krabi Bike Week, singgah di Krabi Village. Okey lah, ada cerita, cuma isi dia tu tak banyak. InsyaAllah moga dipermudahkan lah urusan Pak Long. Esok pagi Pak Long akan gerak daripada sini Aonang terus ke Hat Yai. Tak ada apa-apa arah melintang. Saya akan singgah dekat Cafe Amazon Terang. Dia punya bangunan dia cantik di situ.
Okey dah. Terima kasih sekali lagi kepada penonton-penonton yang tengok rancangan Pak Long. Kiranya Pak Long sampai Krabi Bike Week untuk 2025. Oh, banyak aktiviti Pak Long 2025. Cuma video saja tak banyak. Terima kasih lah kepada penonton-penonton sekali lagi. Beribu-ribu terima kasih. Assalamualaikum.